Dia menjadi-jadi. Dia menjadi-jadi. Dia menjadi-jadi weh. Sungguh weh. 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 Alamak. Hari ni nak pergi ke Selayang. Tapi rambut panjang. Jambang pun panjang. Dah macam Wolverine dah. Aduh. Oh ya, baru aku teringat. Sebabnya My Style Barbershop dah ada dekat stadium. Dekat dengan aku. Jom. Ni stadium. Ni yang TMB punya bangunan tu. Dia belakang TMB bangunan ni. Mudah sangat nak carinya. Mudah. Ambil kiri ni. Tu kedai Pok Chu. Tu Legasi Kau Sedang. Tu dia. Nampak. Kedai baru Kos Yazid Hamzah. Tu dia akhirnya menjadi reality. Jadi kita jangan buang masa. Kita kena pastikan kita pergi Selayang handsome. Oh, ini dalam dia. Baru lagi. Baru beberapa hari. Jadi ada 3 orang barber kat sini. Jadi siapa yang nak dapatkan perkhidmatan mereka, boleh datang ke stadium ni. Tempat selesa, parking mudah. Nak lagi dia buka sampai pukul 12 malam. Palatar Jalan episod yang ke-25. Wait a minute. Untuk ke pertemuan menentang PJRM. Jadi kita bermula di My Style Barbershop Stadium. Aku dah cakap dah. Hari tu dia kata nak buka yang baru kan. Dia buka pula dekat stadium. Well done lah Coach Yazid. Well done. Keep it up. Yang akan jaga sini. Ni yang akan jaga sini. Terus lagi shoot pun saja hilang shoot maknanya. Okay. So kalau korang nak datang, kalau dekat benteng penuh, korang boleh datang ke stadium. Di sebelah kedai Pok Chu, sebelah giveaway untuk Stadium Nurul Makmur. Simple, senang gila nak cari. Dan yalah dia hasilnya. Alright, Palatar Jalan episod 28. Get ready, let's go. Cerita dia, aku dah lambat. Tak macam mana aku boleh tak sedar. Allahu Akbar. Itu kerja. Kalau sempat-sempatlah. Kalau tak sempat kena fikir cara lain. Allah tangguh, tolonglah hamba-Mu ini. Alright. Palatar Jalan episod yang ke-29. Sekarang kita dah menuju ke Selayang. KL untuk perlawanan pada tetapi DRM. Bas bergerak pukul jam 11 pagi. Pada tidur. Sebab benda tu. Dia ada benda kat kedai ni ya. Baru beli. Okey, jadi kita jumpa di KL nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perjalanan Palatar Jalan episod ke-29 ni, Palatar ditemani dengan buku baru daripada Nirnama, Sumpunan Hikayat Tadah Semenanjung. Sebab dah buku di mana dah habis dah semua baca. Yang ni, ada satu lagi yang belum habis baca, yang belum baca lagi. Jadi kita nak habiskan untuk buku ni di Away Day ke Selayang. Let's go. Cakaplah dah sampai. Tak ada mic. Kuatlah sikit. Sampai hotel Mekio Selayang. Bang, terima kasih bang. Bang, terima kasih bang. Terima kasih bang. Abang, terima kasih bang. Ya, sama-sama. Terima kasih Ya. Kalau tidak saya kena naik kereta sendiri bang. Saya. Saya mana perempuan yang tak suka Korea? Dia tak suka Korea. Betul. Tak percaya. Ini betul Korea. Tak percaya. Ada je tak suka Korea. Tak semua perempuan suka Korea. Kali ni kita duduk di Mercury Selayang Hotel. Ni. First time duduk sini. Okay, not bad. Alright. Okay. Peace. Angkat barang sekejap. Sabar. Okay, Palatar Jalan episod yang ke-29. Dah sampai di Selayang. Pukul berapa tadi ya? Sampai dekat pukul 3 lah, dekat pukul 3. Dan sekarang pukul 4.30 nak turun training. Cuma satu benda yang Palatar Jalan nak beritahu. Palatar Jalan tertinggal mic. So
harapkan voice kat sini je lah. Harap semua jelas. Kalau tak jelas, kita buat voice over lah. Itu je cara dia. Jadi jom kita pergi training. Cerita pasal training ni, sepatutnya tak payah training dah bulan-bulan puasa ni. Sebab Padang training ni bapak jauhnya, campur dengan jam ni. Ada sekarang buka puasa dalam bas je. Korang tengok tu, bapak jam tu kan. Tapi kadang tu lah, benda-benda ini tak ada sensitivity. What? Bro, what are you talking about, man? Sensitivity betul ke ayat tu? Itulah yang membuatkan budak-budak ni petok. Petok bah, petok. Hey, akhirnya sampai ke padang training di mini stadium Kacing Jaya. Selayang. Padang cantik lah. Katanya sini, komuniti sini yang jaga padang ni. Itulah cakap, dekat luar padang-padang cantik-cantik dijaga oleh komuniti, boleh jana pendapatan kan. Dan di sini juga, tu nampak tu, RS Sun Cup Liga A2 Amatur bermain di sini. Not bad lah, nampak ada tempat penonton, not bad lah. Tu cakap, Selangor ni dia bicok babak ni, bicok. Okay, jom training dulu. Two hours later. Okay, selamat berbuka puasa. Let's go. Hui, banyak. Tak dah. Tak boleh percaya lah aku ke ni. Baik bos ni. Sebab ada sama belacan yang baik kat sini Hotel yang ada sama belacan. Ni baik. Ikan masin. Baik. Okay, selamat buka bro. Cakap buka. Selamat buka semua. Sila. Alhamdulillah. Berbuka puasa dalam bas kita ya. Ya. Weh, ya. Jadi itulah cerita hari pertama di Selayang. Training sampai pukul 7. Buka puasa dalam bas. Jam semua. Bye bye. 50 16 dulu. Kalau buka ni mesti buka Mat Solo. Buka ni buka mesti buka Mat Solo. Mat, tolong jaga. Dia ni Mat. Tujuh siapa? Ngucap barang je. Bye-bye Mat. Bye-bye Mat. Malam telah melabuhkan tirainya. Tak ada apa-apa yang menarik untuk hari ini. Sebabnya dah malam di bulan Ramadan. Jadi kita tunggu pada hari esok. Esok sahur pukul 5 biasa. Lepas tu kita ada, biasanya morning walk kan, tapi esok afternoon walk. Tengah hari kita bangun untuk stretching kan. Dan petang kita akan ada video session dan terus ke stadium. Jadi nak bagi lagi best untuk kalau ada jalan episod kali ni, tunggu esok. Alright. Selamat malam. Bye-bye. Okay, selamat pagi Selayang. Selamat berpuasa. Hari ni ke berapa dah puasa kan? Sekarang pukul 1.30. Nak menghala ke 1.30. Kita ada stretching. Selalu morning walk kan. Ni ada afternoon walk. Atau rangan-rangan ke badan. Pelik juga 1.30 nak pergi stretching kan. Tapi aku nampak seperti macam nak bagi kemudahan untuk geng non-Muslim bangun pergi lunch terus lepas tu. Tak kisahlah. Janji takkan kita tidur je kan. Aku tidur tak apa. Alright. So jom kita pergi stretching.
Pemandangan daripada atas pool. Kesian abang tu weh. Sekarang kita dah bersedia untuk bergerak ke Stadium Majlis Bandaraya Selayang bagi perlawanan PDRM menentang Seri Pahang FC. Dan Parata Jajaran episod yang ke-29 akan meneruskan misi mencari para pemenang bagi teka gol untuk perlawanan hari ini. Dan kita harapkan hari ini ada satu manis-manisa belum menang untuk dapatkan 3 mata. Sebab sekurangnya kita ada bonus booster untuk kita beri semangat sebelum kita berehat sekejap dan menentang Kedah lepas tu final. Bola sepak ni dia lagi susah macam mendidik anak tau. Tapi kadang-kadang dia sama macam kita mendidik anak. Kenapa aku cakap dia sama macam didik anak? Sebabnya head coach sebagai ayah, coaching ni sebagai yang abang-abang ke kan, nak didik semua pemain, berdisiplin, mendengar kata, mengikut apa yang disuruh dan sebagainya lah. Apa ke-merapu ni pasal macam adik-adik lah, apalah. Yang penting kita nak menang. Okay? Kita pernah kalahkan PDRM 5-1. Jangan pula hari ni benda tu terbalik. Come on, aku percayakan korang. Let's go. Nak gerak video session dulu. Lepas tu buka puasa, gerak. Baik. Kalau hari game kita tak dapat dah makan makanan hotel yang best. Ini je lah menunya. Ayam goreng, mi hon, tu kuih-kuih, air kosong. Gawai ke player ke sama je. Dia menjadi-jadi. Dia menjadi-jadi. Dia menjadi-jadi weh. Sungguh weh. Oi. Oi. Hei. Hei. Dah nak. Tahu berkotor. Bila dia duduk dekat simpanan, inilah perangainya. Aku tutup tu, aku off tu. Kena buka dulu. Baru boleh. Apa yang nak buat tu? Wah, jadi. Allah. Ish. Apa saya nampak hidung aku soy. Apa? Hasil gambar dia dah lah. Oi, lain macam ni weh, lain macam. Oi. Dahsyat weh. Aku dah cakap, kiper Pahang ni gila-gila weh. Ada bakat. Nampak tonggeng ni tu pun ada bakat. Depan tu model tepi kolam. Okey, jom kita tengok yang model tu pula. Sap. Sumpah. Saya nak tengok gambar ni. Tekan play tu. Lawa shoot. View kat mana? Tu ada play tepi tu, bawah tu. Ni. Hidalgo ke tiang belakang Stefano Brundo. Jatuhan dan percubaan cantik dapat kepada Bakiudin dan Sherman. Buatkan Bakiudin. Dan ini dia kepas Sherman, terlepas dan akan memasuk saka biru. Sememangnya pemain terbaik perlawanan setelah itu. Sean Selvaraj lepas jatuhan. Sepakan penalti.
Kau nak ambil gambar kerja. Weh, nama kau hilang Nama kau hilang Daripada seorang pemain bola pergi ke seorang pegawai polis. Dan kini masih bagi bermain bola. Siapa kata main bola tak boleh cari makan? Gunting kat aku, dia orang bising. Mari pak. Weh, dapat baju Dapat. Syazwan dik. Walaupun tak ada A, hilang dah A. Maknanya salah teka pun dapat baju okey lah. Tadi kita borak apa tadi? Tadi kita borak mana kat sana? Kita borak pasal Pahang dah lama tak menang di Liga. Okey, so Last menang dengan PDRM kat Tebeloh. So cantiknya menang dengan PDRM dekat Way pula. So apa pun see you at Bukit Jalil korang. Menang lawan JDT bro. See you kali. 14 hari bulan 4. 14.3. 12 lah weh. Raya. Kau dah lambat lagi. Orang dah lambatkan lagi. Bikinlah raya ni. Okey, terima kasih Sama-sama. Kalau tahu jalan-jalan episod yang ke-29, kita bersama dengan dua orang yang tak pernah masuk stadium. What? Apa perasaan anda masuk stadium? Jumpa dengan makcik peti. Baik, makcik terbaik. Makcik baik. Makcik membenarkan keadaan. Faham punya fan. Saya ke meja. First time masuk stadium jumpa dengan makcik peti. Hui, memang rare. Dia memang rare. Okey. So sekarang 1-0. Adakah badi kemenangan akan terhapus di Stadium Majlis Perbandaran Selayang ni? Disaksikan 45 minit lagi akan datang. Pada tahu jalan episod 29. Faham tak? Ucapan kemenangan keempat finalis Piala Malaysia. Alhamdulillah. Syukur. Itu je. Weh, finalis tu nombor baru menang kali 4 kali. Tinggal. Maju. Tak payahlah baju. Okey, pada tahu jalan-jalan episod yang ke-29, minta maaf tak dapat nak jumpa fan sangat sebab tak ada sangat fan dan fan datang lambat. Jadi alhamdulillah kemenangan yang keempat Seri Pahang FC dalam Liga Malaysia, Liga Super Malaysia. Hari ni boleh pula kan? Boleh pula buat try, keluar kotak D dan sebagainya. Kenapa sebelum ni disusahkan? Medan dan pertukaran hari ni pun berbaloi kerana kita merehatkan beberapa pemain dan menggunakan pemain lain. Walaupun ada sedikit debaran yang berlaku. By the way, thank you fan yang hadir untuk perlawanan hari ini. Kita berehat sebentar dan kita akan bertemu lagi para jalan di episod yang ke-30 menentang Kedah nanti. Tak boleh cakap banyak sebab space dah tak ada. Jadinya siapa yang belum follow lagi, belum subscribe, follow, bantu Uncle Bayu Go Perantau Jalan-Jalan. Okay? Jumpa lagi. Terima kasih. Selamat malam. Salam Ramadan. Bye-bye.